Cikgu urut sakit tumit dah berbulan-bulan. Lagi-lagi waktu pagi memang seksa. Ini video untuk urutan tumit yang ke-10. Jom cikgu urut ajar. Sebelum tu tekan dulu butang tambah. Jom kita belajar. Step yang pertama, kita akan tekan daripada sini, tarik ke sini dan lepas. Macam ni cikgu urut gunakan minyak calming oil ni. Minyak ni sangat bagus untuk mengurangkan sakit tumit. Ratakan minyak dan kita urut pakai macam ni. Okey, tarik ke bawah dan lepas. Okey, buat macam tu. Buat sebanyak 10 kali. Step yang kedua, gunakan penombor. Okey, kita tekan daripada sini, tolak ke sini dan lepas. Macam tu. 1, 2, buat 10 kali. Step yang ketiga, kita akan urut daripada sini, tolak ke sini. Okey, tolak ke bawah ni ya. Macam tu. Daripada sini ke sini, lepas dan ulang sebanyak 10 kali. Step yang keempat, kita akan tekan daripada sini dan kita serongkan ke sini. Okey, macam tu, lepas. Okey, buat 10 kali juga. Urut pakai minyak calming oil ni sebelum tidur, lepas tu pakai stokin. Dapat sesuatu daripada video ni, nak belajar urut, masuk live sekarang.